tahun ni kita menyahut saranan daripada Yang Berhormat Menteri iaitu Tuan Muhammad Melaka 2.0. Kita akan cuba collaborate dengan syarikat-syarikat ataupun penyedia perkhidmatan pelancongan, dan kita akan collaborate dengan BBP dan Penerangan Sungai dan Pantai. Satu Penerangan Sungai dan Pantai ni kita akan ada, insyaAllah kita akan ada usaha sama untuk input daripada Sungai dan Pantai untuk Klus Kesang, Sungai Kesang. Itu SPSM ada minta untuk Klus Kesang, dan kita dah dapat peruntukan daripada Motek untuk kita laksanakan lah. Mana kita dah dapat tu untuk kita at least requirement tu sesuai untuk digunakan oleh PP Penerangan Sungai dan Pantai. Sungai ni kalau kita ada sendiri semua alum, hotel Ekstrim Cincin, laman 3 budaya, dan lagi satu lokasi-lokasi sejarah lah, macam makam dan hotel rumah Ngulu, Demang, semua tu lah. Dan kita akan cuba tarik lah possible atau potential pelabur mana yang nak melabur di Jasin. Untuk tahun 2026 kita akan semak balik apa yang mungkin kita boleh tambah baik. Dari satu, kita bantu untuk promosi lokasi-lokasi pelancongan di Jasin, dan kita juga bukan setakat lokasi pelancongan je, maknanya penyedia penginapan, contoh homestay, hotel-hotel, dan walaupun makluman Jasin tak ada hotel besar, tapi kita mungkin ada hotel yang bertaraf 3 bintang, homestay kita bantu promote lah, dan lokasi-lokasi makan-makan yang viral lah.